semua. So bersama kita hari ini Encik Muhammad Khairul. Dia sudah buat hair transplant dengan kita pada Januari tahun ni tadi. So bulan ni merupakan bulan ke-7 ya, betul? Ke-7. So sepanjang journey daripada hair transplant tu sampai sekarang ni bulan ke-7, macam mana perasaan, macam mana masa first 3 bulan pertama tu, and then masuk ke bulan ke-4 sampailah bulan sekarang ni. Cuba cerita sikit macam mana pengalaman tu. Pengalaman saya tu sebab ni yang pertama kali saya buat, jadi masa buat hari tu sakit juga, cuma sikit lah. Masa bius je lah masa kan? bius lah, sakit lah. Sepanjang prosedur tak ada rasa sakit langsung tak ada rasa sakit lah. Lepas tu shading period 3 bulan tu macam mana? Dari 3 bulan tu biasa je, saya rasa biasa, tak ada masalah apa-apa. Dari segi ubat semua ubat semua saya makan ikut peraturan doktor lah. So sekarang macam mana perasaan 7 bulan ni? Yang ni sekali lagi ini bukan fully result yang ni bulan ke-7. So macam mana perasaan lepas tengok diri dalam cermin, kalau jumpa dengan kawan-kawan, macam mana rasa dia, confident ke macam mana? Alhamdulillah lah. Rasa lebih yakin sikit lah. Biasanya selalu saya pakai cap. Sekarang tak ada pakai ya? Tak ada pakai, cuma waktu panas tu saya pakai juga lah. Ya. Okay, so lepas ni nantikan result yang ke-12 bulan Encik Muhammad Khairul. Thank you.